Setiap kali Federal Reserve turunkan kadar faedah, pasaran kripto mula hidup semula. Tapi kenapa? Apa kaitan kadar faedah dengan harga Bitcoin dan aset digital lain? Bila kadar faedah turun, duit jadi lebih murah. Bank boleh pinjam dengan kos rendah. Jadi pelabur mula cari tempat baru untuk gandakan duit mereka. Saham, emas dan kripto. Dan setiap kali dolar Amerika melemah, Bitcoin sering jadi penyelamat sebagai digital gold. Tengok sejarah. Pada tahun 2020, bila Fed turunkan kadar kepada hampir 0%, harga Bitcoin melonjak dari $8,000 ke lebih dedah $67,000 dalam masa kurang 2 tahun. Setiap kitaran kadar rendah selalunya diikuti dengan crypto bull run. Tapi bukan semua masa sesuai untuk masuk besar-besaran. Pelabur bijak guna strategi dollar cost averaging, beli sedikit demi sedikit walaupun harga turun naik. Berubah fokus pada projek kukuh macam Bitcoin, Ethereum dan token yang ada nilai sebenar dalam dunia DeFi dan AI. Tapi jangan lupa, bila hype terlalu tinggi, risiko pun meningkat. Lepas setiap bull run akan datang fasa correction besar. Sebab tu penting ada take profit zone. Jual sikit bila harga naik 20-30%. Lindungi keuntungan, bukan emosi. Jadi, setiap kali Fed potong kadar, jangan sekadar tengok carta, tengok peluang. Masa kadar rendah inilah ramai buat kekayaan senyap-senyap. On time, bangsa tu. Follow next gen wealth strategy bijak, bukan ikut hype.